Suami suka tidur di ruang tamu selama 8 tahun kahwin. Bila mahu bersama, barulah tidur bersama-sama. Bersegedok. Ikut suka dia lah nak tidur kat mana pun, dah laki mu. Dia nak tidur dalam peti air ke, dia nak tidur dalam kolah, mu ikutlah, dia dah laki mu. Yang peliknya laki orang, baru kita nampak. Nah, kita nak susah tak? Dia suka tidur depan TV, kita tidur kat situ. Wak keluar batal-batal duduk situ. Faham? Dia suka tidur bawah katil, kita masuk bawah katil ikut dia. Betul tak? Laki kita. Faham? Bini kamu ladang bagi kamu, harsul lakum. Faham? Isteri ni ladang kita, macam tanah kita. Ikut suka kita lah. Nak cangkul depan ke belakang, tengah, tepi, tanah kita. Faham? Bandingan isteri dengan suami kalau zaman moden ni macam motor lah. Orang naik motor dia tak sama. Ada orang dia nak naik motor, dia start dulu baru jatuhkan stand. Ada orang jatuhkan stand dulu baru start. Ada orang naik dulu baru start. Ada orang naik dan jatuhkan stand baru start. Ada orang start tak hidup-hidup. Banyak hal. Okey? Ada orang hidup dah gang mampu balik. Faham? Itu hal laki bini masing-masing lah. Faham? Soalan seterusnya, mana yang kamu suka pakat-pakat molek-molek? Betul tak? Jangan baloh. Apakah hukum berjalan kaki niat nak tunai haji ke Mekah? Ikut suka dia lah. Jangan bahayakan nyawa kita, sudah. Okey? Yang lebih baik berkenderaan. Okey? Soalan seterusnya, sekiranya seorang itu mengandung sebelum nikah dan mereka nikah, perlu nikah kena sekali lagi, perlu atau tidak? Dia mengandung sebelum nikah, mereka ni menikah dan mereka lepas mengandung baru menikah. Lepas beranak kena nikah sekali lagi. Berbelit-belit sekali. Okey. Ini soalan biasa berlaku dalam masyarakat. Bila dia berlakulah mengandung sebelum nikah. Faham lagi? Bahasa lama ni, bahasa Terengganu. Orang KL tak cakap dah ni mengandung-mengandung ni orang lama ni. Kalau tulis ni. Orang KL kata apa? Pregnant. Macam Mak Saleh, muka hitam. Pregnant. Dulu kita kecil-kecil orang panggil apa? Perut besar. Tengok masa budak-budak. Orang tua-tua cakap perut besar, kan? Mengandung. Bahasa Arab hamil. Okey?